Orang Melaka dulu kalau lalu kat sini mesti perasakan kapal terbang besar dekat tepi dia. Kapal terbang tu depan Kolej Asam Melaka. Dalam dia ada satu pot berbuka puasa tau. Nama buffet dia Santapan Iftar Warasan Kota. Dia betul-betul dalam kafe dekat dalam kolej ni. Jangan pandang rendah pada nama kolej tau. Walaupun dia dalam kolej, tapi menu-menu dia ni setaraf hotel 5 bintang tau. Menu-menu dia memang menarik. Dan lauk-lauk dia pula memang macam lauk-lauk kampung tau. Jadi bila kau makan kat sini, kau akan teringatlah berbuka puasa macam dulu-dulu kat kampung. Walaupun dalam kolej, tapi kambing golek tetap ada tau. Bukan kambing golek je ada, sate dengan ayam bakar pasu pun diorang sediakan. Dia punya dessert dan pencuci mulut pun boleh tahan meriah. Warna-warni. Kalau budak-budak jumpa ni memang habis dikerjakannya. Senang cerita, menu dia ni sesuai untuk semua peringkat umur. Kalau korang buat satu family tu memang senyumlah satu keluarga. Untuk harga dia pun berpatutan, kena dengan menu yang disediakan. Sekarang ni pun ada promo, beli 7 dewasa boleh dapat 1 percuma. Kalau nak datang, korang boleh booking je dekat nombor yang saya sediakan dekat bawah. Jangan lupa tahu, bawa family korang berbuka puasa dekat sini.